untuk Ustaz Imran, ada yang mendakwa utamanya kalangan ahli politik di Malaysia, tak kira sama ada Islam atau bukan Islam, ada yang mendakwa bahawa mereka bukanlah menolak hudud, mereka bukanlah menentang hudud atau musuh Islam dan sebagainya. Semuanya bagi mereka kemiskinan, rasuah, takbiran yang terus dan sebagainya perlu lebih diutamakan dahulu. Bagi mereka maksudnya hudud ni kita boleh tangguh dulu. Jadi bagaimana tu dalam sebagai seorang Muslim, apa yang sepatutnya kita lakukan Ustaz? Apakah betul dakwaan mereka atau bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa usallim ala habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan sebagai pengurusi, dan saya raikan dan mengabalukan tetamu kita panel pertama, iaitu YB Ustaz Salih Mukhli, mantan Esko Agama Kerajaan Negeri Selangor, ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya berbalik pada persoalan yang ditimbulkan oleh pengurusi tadi, dan saya tambah sikit, saya kira bukan ahli politik saja sebenarnya, termasuk ahli akademik, golongan agama, setengah-setengah pendakwah, ustaz-ustaz pun terkeliru dalam masalah ni dengan hujah undang-undang syariat ini boleh ditangguhkan. Dan kita akan sebut apakah alasan-alasan mereka. Dari segi politik, mereka mengatakan kita tumpukan dulu membasmi kemiskinan, memerangi rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya. Saya nak tanya saudara-saudara sekalian, agak-agak bilakah kemiskinan itu berakhir? Lepas tu baru kita boleh buat undang-undang Islam. Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab rasuah akan berakhir pada tahun 2020? Lepas tu kita buat undang-undang Islam. Siapa boleh jawab? Salah guna kuasa akan berakhir dengan turunnya PM Najib Tun Razak. Lepas tu kita buat. Ada jaminan? Adakah ketika mana Nabi SAW melaksanakan hukuman potong tangan, tidak ada orang miskin di Madinah? Itu soalan. Di kalangan ahli agama, di kalangan ahli politik yang menyebut perkara ini, saya suka untuk mengingatkan saudara-saudari sekalian dengan firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'a alladhina la ya'lamun. Dan surah apa? Surah Al-Jasiyah ayat 18. Allah Ta'ala menyatakan, kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad berada di atas satu syariat, syari'atan minal amr, ala syari'atin minal amr. Dan syariat ini adalah merupakan perintah, fattabi'ha, kamu kena ikut syariat ini, wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun, jangan kamu ikut kehendak hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Ayat seumpama ini saudara-saudari boleh jumpa juga dalam surah Al-Ma'idah yang kita akan ulas nanti, berkaitan dengan, saya dipahamkan ada persoalan juga tentang adakah undang-undang ini akan berjalan untuk orang Islam saja atau dengan orang kafir. Saudara boleh lihat dalam surah Al-Ma'idah ayat 42 sehingga ayat 49. Saya petik ayat 48. Allah Ta'ala menyatakan, fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq
maka hendaklah engkau menghukum mereka, wahai Muhammad, dengan apa yang diturunkan oleh Allah, dan janganlah engkau mengikut janganlah engkau mengikut kehendak hawa nafsu mereka. Allah Ta'ala sebut jangan kamu ikut kehendak hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Jangan kamu ikut kehendak hawa nafsu mereka. Kerana orang yang tak mau melaksanakan undang-undang Islam ni, dia akan bagi alasan demi alasan demi alasan. Saudara-saudara mungkin pernah dengar ada yang kata kita basmi dulu kemiskinan, ada yang kata kita beri rakyat makan, jangan bagi orang lapar, orang tak ada kerja bagi kerja. Saudara-saudara boleh bayangkan satu jenayah sudah menurun, orang dah tak buat jahat. Bila kita nak laksanakan Islam ketika itu, mereka akan bagi alasan, buat apa nak buat undang-undang Islam? Tak payah undang-undang Islam pun keadaan aman. Kita boleh mewujudkan keamanan tanpa syariat Islam. Itu pula hujah dia. Saudara boleh fikir tak benda ni? Pernah terfikir tak benda ni? Jadi alasan menangguhkan tu bagi saya, dengan izin ahli panel, kali pertama undang-undang ini diluluskan di negeri Kelantan, tak silap saya 1993. Cuba kira sekarang berapa tahun? Berapa tahun? 23 tahun. Itu belum tangguh lagi. Itu belum kira dengan kemasukan British ke tanah Melayu sampai merdeka sampai sekarang. Berapa tahun dah kita tangguh? Cuba kira. Tak terkira kan? Ya? Ini tangguh lah. Kemudian ada juga hujah yang mengatakan tadarruj, kita buat peringkat-peringkat. Yang kita buat sekarang ni peringkat-peringkat lah ni. Saudara-saudari, kalau kita lihat, kita boleh sebut kita Parti Islam, Parti Islam yang nak bawa undang-undang ini di Parlimen, kita ada beberapa peringkat. Pertama, peringkat dipanggil ta'rif, memperkenalkan undang-undang. Selepas mana zaman penjajahan, orang Islam sendiri pun tak tahu apa itu hudud, apa itu qisas, apa itu ta'zim, dia pun tak tahu. Jadi kita memperkenalkan undang-undang ini, peringkat ta'rif. Kemudian kita pergi pada peringkat taknin. Taknin iaitu mengkanunkan undang-undang. Belum laksana lagi, baru mengkanunkan. Tak boleh nak kanunkan undang-undang, kita nak memperkasakan mahkamah syariah dengan meminda rang undang-undang, pindaan rang undang-undang Akta 355. Kita memperkasakan mahkamah syariah. Sekurang-kurangnya kalau lulus rang undang-undang ini, tuan-tuan puan-puan, saudara-saudari sekalian, sekurang-kurangnya ada 3 hukuman sebat boleh berjalan pada 3 kesalahan di bawah hudud, iaitu apa? Pertama, zina bagi ghair muhsan, orang yang belum kahwin, boleh sebat 100 kali. Di mahkamah sekarang, saya bercakap dengan hakim-hakim mahkamah syariah, ada kes-kes, banyak kes-kes yang berlaku, orang berzina, dia telah mengaku depan hakim, dia buat, bukan khalwat, dia mengaku berzina, tapi undang-undang untuk sebat tak ada. Sebat 100 kali tak ada. Rajam tak boleh buat lagi. Bagi yang muhsan yang dah kahwin pun tak boleh buat lagi. Jadi kesalahan yang boleh dilaksanakan kalau lulus undang-undang ni, boleh sebat 80 kali bagi kesalahan qazaf. Walladzina ja'u, apa ayat Quran? Walladzina yarmuna al-muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Boleh hukum 80 sebat bagi kesalahan qazaf. Dan boleh hukum kesalahan yang ketiga, kesalahan minum arak, dengan menghukum 40 sebat, dan maksimumnya 80 sebatan bagi orang minum arak. Jadi kalau kita boleh laksanakan peringkat ini dulu, inilah dia tadarruj, berperingkat-peringkat. Kaedah fiqh menyebut ma la yudraku kulluh la yudraku julluh. Benda yang kamu tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Dapat buat 3 dulu, 3 lah. 4 kan? 3. Dapat buat 3 dulu, 3 dulu kita buat. Jadi kesalahan-kesalahan ini tidak melibatkan ahli-ahli politik di kalangan orang-orang kafir. Mengapa mereka nak kacau hak orang Islam untuk melaksanakan syariat? Itu soalan dia. Saya nak tutup sesi pertama ni, pusingan pertama ni, dengan persoalan berkaitan dengan menangguhkan syariat Islam ni. Undang-undang Islam ni kita boleh tangguhkan. Banyak orang berhujah dengan kata-kata Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi.
Saya ingat ucapan dia dalam rancangan televisyen Asy-Syariah wal Hayah. Siapa pernah tengok? Ada. Iaitu Al-Qaradawi memetik apa dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, iaitu pada waktu Ayyamun Majaa', waktu tempoh berlakunya kemarau di Madinah. Keadaan kemarau, tidak ada makanan, tak ada tanam-tanaman. Yang mana ketika itu seorang pencuri yang dibawakan kepada Sayyidina Umar tidak dipotong tangan. Maka hujah ini digunakan oleh mereka bahawa Al-Qaradawi mengatakan bahawa undang-undang Islam ni boleh tangguh. Sedangkan kalau kita lihat buku-buku yang dikarang oleh Al-Qaradawi lain. Saya tadi pernah baca buku Asy-Syari'atul Islamiyah Salih di kulli zaman wa makan. Ya, di kulli zaman wa makan. Boleh rujuk juga buku dia apa? Al-Ilmaniyah wal Islam atau Al-Islam wal Ilmaniyah wajhan li wajhin. Beliau sangat keras mempertahankan pelaksanaan undang-undang syariah. Kalau kita rujuk juga dengan apa yang berlaku pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ramai salah faham. Adakah Sayyidina Umar menangguhkan keseluruhan hukum hudud, keseluruhan hukum jinayah, atau sebahagian, ataupun tak laksana langsung apa-apa hukum? Tuan-tuan, bahaya tuan-tuan kalau tak ada langsung hukuman. Tak hukum orang mencuri, tak hukum orang merompak, tak hukum orang zina, tak hukum orang membunuh, tak hukum orang qazaf, tak hukum orang buat apa pun. Bahaya tu. Sebab itu para ulama menyatakan Ayyamul Majaa' ini adalah dia termasuk perkara syubhat, fal hudud tudra'u bi syubhat. Suasana kelaparan adalah salah satu bentuk syubhat, dan Nabi SAW menyatakan hukum hudud ditolak bila ada syubhat. Kalau syubhat itu tak timbul, kalau tidak timbul syubhat atau keraguan, hukuman hudud itu berjalan. Begini saya nak sebut. Sebelum Sayyidina Umar menangguhkan hukuman itu ada atau tak ada? Ada Siapa-siapa mencuri sebelum zaman kemarau, ada undang-undang tak? Ada. Selepas habis zaman kemarau, undang-undang tu berjalan tak? Berjalan balik. Sekarang ni orang kata jangan buat hudud lagi pasal Kelantan banjir. Banjir itu bila tuan-tuan? Ingat lagi bila? Tahun bila? Sekarang banjir tak? Masalah jangan buat kerana banjir. Sebelum banjir pun undang-undang Islam itu tidak dikanunkan. Ketika banjir pun tidak dikanunkan. Orang mencuri tak boleh potong tangan ketika banjir. Lepas banjir pun tak boleh potong tangan. Macam, faham? Boleh terima hujah ni. Dan hanya beberapa hukuman saja. Mencuri, merompak. Bayangkan ketika kemarau, seorang yang menuduh qazaf. Bila Sayyidina Umar tanya, kenapa kau tuduh orang tu berzina? Engkau patut kena sebat 80. Tak boleh Sayyidina Umar. Wahai Amirul Mukminin, tak boleh. Saya ni tuduh orang berzina sebab cuaca kemarau. Logik tak? Kalau ada orang berzina, kenapa kau berzina? Ini pasal cuaca kemarau. Jadi bila berzina, jadi kenyang. Macam tu. Kenapa kamu bunuh orang? Tak tahulah. Cuaca kemarau. Lepas bunuh orang ni rasa tenang hati. Logik tak? Keseluruhan undang-undang itu tidak dilaksanakan oleh Sayyidina Umar. Ataupun Sayyidina Umar kata sekarang ni tak payah buat undang-undang. Kamu nak mencuri, nak merompak, nak membunuh, ya, nak berzina, nak qazaf, nak itu, buat. Ini satu perkara yang para ulama kata Ayyamul Majaa' itu orang yang mencuri kerana kelaparan tidak dipotong tangan. Kerana kelaparan adalah salah satu bentuk syubhat. Fal hudud tudra'u bi syubhat. Jadi saudari kalau nak guna hujah musim kemarau, hujah ditangguhkan pada zaman Sayyidina Umar, kena lihat zaman kita. Undang-undang itu dikanunkan atau tidak? Ada dalam enactment atau tidak? Kalau ada, berlaku banjir, orang mencuri, kita tak potong tangan. Kalau tidak berlaku kemarau, tak berlaku banjir, ada juga orang mencuri, kita akan lihat barang yang dicuri itu cukup nisab ataupun tak cukup nisab.
orang yang berzina cukup syarat atau tidak cukup syarat untuk dijatuhkan hukuman hudud, seperti iqrar, pengakuan, ataupun dengan syahadah 4 orang saksi. Jadi perkara-perkara begini saya ingat di kalangan masyarakat mahasiswa boleh mengkaji lagi, ya. Dalam suasana kita berada di medan ilmu ni, kita boleh belajar lagi, cari, bertanya dan itlah. Jangan kita mudah sangat menerima hujah yang kata boleh tangguh tanpa kita memahami dengan sebenar-benarnya. Wallahu a'lam.